Assalamualaikum dan selamat datang. Setiap tahun, bila tiba bulan Ramadan, kita akan berpuasa. Kita tahu ia satu amalan rohani yang sangat besar maknanya. Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul terfikir apa sebenarnya yang berlaku kat dalam badan kita di peringkat selular? Dalam kupasan kali ini, kita akan letak tepi dulu semua andaian dan kita akan mulakan satu perjalanan saintifik. Kita akan lihat macam mana badan kita, sebuah enjin biologi yang sangat luar biasa ni, memberi tindak balas dan menyesuaikan diri bila kita berhenti makan dan minum dari subuh hinggalah maghrib. Jom kita rungkai proses ni dari sudut pandang biologi, berdasarkan bukti kajian, tanpa sebarang tokok tambah. Inilah soalan utama yang akan jadi pemandu kita. Kita semua dah biasa dengan rasa lapar atau dahaga bila dah petang, atau mungkin rasa lebih bertenaga bila dah masuk minggu-minggu akhir Ramadan. Tapi semua tu kan pengalaman peribadi kita je. Soalannya ialah, apa yang sebenarnya terjadi di sebalik tabir? Di sebalik amalan yang kita kenal ni, ada satu siri tindak balas biokimia dan fisiologi yang sangat-sangat menarik. Jom kita bongkar apa yang sains cakap pasal proses dalaman yang berlaku secara senyap ni. Okey, kita mulakan dengan bahagian 1, rangka tindakan puasa. Sebelum kita boleh faham apa kesan-kesannya, kita kena faham dulu apa benda sebenarnya yang kita nak kaji ni. Sebab, dari perspektif biologi, puasa Ramadan ni bukan setakat tak makan tau. Ia adalah satu set parameter yang sangat spesifik yang bagi satu cabaran unik kepada badan kita. Inilah yang buat ia jadi satu subjek kajian yang begitu menarik untuk para saintis. Ini dia definisi saintifiknya yang tepat. Jom kita bedah sikit ayat ni. Pertama, terhad masa.